stesen bas Kuala Terengganu. Malam ni anak Zu nak balik ke Tanjung Malim. Iwik tinggal 4 hari lagi, tapi dah nak balik ke sana tempat belajar. Ni lagi fokus nak belajar, insyaAllah. Zu tunggu bas Adam dari Terengganu ni. Kalau nak naik bas Adam tu kena tunggu dekat stesen bas ni. Bas Adam tu dia parking dekat Niza. Dari situ bas bergerak ke stesen bas utama Kuala Terengganu. Dekat terminal ni nanti ramailah penumpang naik. Biasanya student lah kalau ke Tanjung Malim ni. Dari sini dah nampak bas tu dah tiba. Kat belakang tu bas Darul Iman. Bas SP Bumi baru-baru ni Zu naik 3 hari lepas. Balik dari Kuala Lumpur. Zu naik jam 12.15. Sampai Terengganu dalam pukul 5.30. Sampai je sempat solat jemaah kat Masjid Putih Kuala Terengganu. Bas ni lah. Alhamdulillah selamat. Banyak sambung. Nasi dagang pun ada RM4. Nasi dagang. Mi goreng RM2. Air kuih pun ada. Kuih ni RM3 set. Kuih muih ni nasi pulut ikan goreng RM3.5. Pilih. Sekarang ni jam 10.30. Nasi lemak, roti canai, semua tu.